Selamat datang ke ruang refleksi kita malam ini. Mari kita selami sebuah karya yang telah mengejutkan jutaan pembaca di China dan di seluruh dunia Asia Timur. Sebuah novel yang bukan sekadar cerita, tetapi sebuah ensiklopedia kehidupan, pergulatan batin, dan transformasi sosial. Ia ialah Dunia Biasa atau dalam terjemahan literalnya, Dunia Yang Biasa. Novel ini ditulis oleh penulis legendaris Xu Yao, seorang anak kepada tanah Lotha di barat laut China. Karya ini mengisahkan perjalanan tiga adik-beradik, San Xiaoping, San Xiaoan, dan San Min, serta keluarga mereka, melalui gelombang perubahan besar dari akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Ini adalah zaman ketika China sedang bangkit dari kehancuran revolusi kebudayaan dan mula membuka diri kepada dunia luar melalui dasar-dasar pembaharuan. Namun, bagi watak-watak dalam novel ini, perubahan besar dunia ini dirasakan melalui tiba tersan peluh, kesusahan makan, dan harapan yang getih dalam setiap langkah kaki mereka. Cerita bermula di sebuah kampung miskin bernama Jialing Village di wilayah Shaanxi. Di sini, kemiskinan bukanlah sekadar keadaan ekonomi. Ia adalah gaya hidup. Ia adalah cuaca yang sentiasa mendung. Ia adalah debu gesang yang berterbangan setiap hari. Keluarga San terdiri daripada ayah yang tua dan kaku, ibu yang penyayang tetapi lemah, dan tiga anak yang masing-masing membawa beban harapan yang berbeza. San Xiaoan, anak sulung, mewakili tradisi dan tanggungjawab. Dia adalah tulang belakang keluarga, lelaki yang kuat, praktikal, dan rela berkorban demi keluarganya. Dia meninggalkan sekolah pada usia muda untuk membantu ayahnya bekerja di ladang dan mengurus ternakan. Untuk Xiaoan, kebahagiaan adalah mempunyai cukup beras untuk dimakan dan cukup wang untuk membayar hutang keluarga. Dia mencintai tanah, dia mencintai lembu-lambungnya, dan dia mencintai wanita yang dia pilih, Liu Xiangyang. Perkahwinan mereka adalah perkahwinan tradisional, bukan berdasarkan cinta romantis yang meletup-letup, tetapi berdasarkan persetujuan, rasa hormat, dan kepentingan bersama untuk bertahan hidup. Melalui Xiaoan, kita melihat sisi dunia biasa yang paling kukuh. Dia adalah contoh manusia biasa yang teguh, yang menghadapi tekanan dengan ketabahan yang tenang. Dia tidak mencari kehebatan, dia mencari kestabilan. Dan dalam dunia yang berubah dengan pantas, kestabilan adalah kemewahan yang paling mahal. Namun, di sebelah Xiaoan, terdapat San Xiaoping, anak kedua, yang adalah jantung emosional dan intelektual novel ini. Xiaoping adalah watak yang paling kompleks dan paling disenangi oleh pembaca. Berbeza dengan abangnya yang berpuas hati dengan rutin kerja ladang, Xiaoping merasa sesak dalam dunia sempit kampung halamannya. Dia mempunyai keinginan untuk membaca, untuk belajar, dan untuk memahami dunia yang lebih luas. Buku-buku adalah pelarian baginya. Setiap kali dia membuka sebuah buku, sama ada itu novel Rusia seperti Perang dan Perdamaian, atau karya-karya klasik Cina, dia terlepas diri dari kegelapan kotanya dan terbang ke dimensi lain. Melalui Xiaoping, kita melihat pergolakan batin generasi muda yang ingin membebaskan diri dari belenggu tradisi dan kemiskinan. Xiaoping merasa malu dengan statusnya yang rendah. Dia makan makanan termurah di kafetaria sekolah, hanya menerima 2 timun dan sepinggan nasi kasar, sambil menyembunyikan wajah malunya dari rakan-rakan sekelas. Ini adalah gambaran yang menyakitkan tentang harga diri yang dipijak oleh kemiskinan. Tetapi, Xiaoping tidak hancur. Sebaliknya, kemiskinan membentuk mentalitinya yang tajam dan peka. Dia belajar untuk menghormati kerja keras, belajar untuk menghayati penderitaan orang lain, dan belajar untuk mencari makna kehidupan dalam kesederhanaan. Cinta Xiaoping, Hu Yifi, adalah cinta intelektual. Mereka berkawan melalui surat menyurat, melalui idea-idea falsafah, dan melalui minat yang sama terhadap sastera. Cinta ini tidak berakhir dengan pernikahan, tetapi ia meninggalkan kesan kekal dalam jiwa Xiaoping. Ia mengajar kita bahawa kadang-kadang, hubungan manusia yang paling suci adalah yang tidak menuntut milik sepenuhnya, tetapi saling menghargai kemanusiaan antara satu sama lain. Adik perempuan mereka, San Min, mewakili harapan dan jenius yang terpendam. Min adalah anak perempuan yang paling cantik dan paling cerdas dalam keluarga. Dia mempunyai bakat alamiah untuk belajar dan impian yang besar untuk menjadi seorang guru atau profesional. Namun, nasib menentangnya. Pada awalnya, dia jatuh cinta dengan seorang pelajar sekolah menengah yang kaya dan baik hati, tetapi cinta itu patah akibat campur tangan keluarga. Kemudian, dia dikorbankan oleh keluarganya untuk menamatkan hutang abangnya, Xiaoan, melalui perkahwinan Aranggis. Min dipaksa meninggalkan impian studinya dan menjadi isteri kepada seorang penambang batubara yang jauh lebih tua dan kasar. Ini adalah tragedi individu yang dikorbankan demi kepentingan kolektif keluarga. Melalui Min, novel ini mengkritik sistem patriarki dan tradisi lama yang menganggap wanita sebagai aset yang boleh dipertukarkan. Min bukan sekadar mangsa,
Dia adalah simbol keteguhan semangat wanita Cina yang mahu melepaskan diri dari jerat takdir yang ditentukan oleh orang lain. Walaupun akhirnya dia kehilangan masa mudanya, naluri kreatif dan cintanya terhadap pendidikan tidak pernah padam sepenuhnya. Dia tetap berusaha untuk berkembang, walaupun dalam lingkungan yang menekan. Struktur naratif dunia biasa dibahagikan kepada 3 jilid, yang mencerminkan 3 fasa perkembangan watak dan masyarakat. Jilid pertama tertumpu pada latar belakang kemiskinan dan permulaan perubahan sosial. Di sini, kita melihat bagaimana dasar-dasar awal pembaharuan, seperti sistem kontrak tanah, mula mempengaruhi kehidupan petani. Xiao En cuba memulakan perniagaan bata kecil, sebuah langkah berani yang mencabar norma lama. Upaya ini gagal pada mulanya kerana kurangnya pengalaman dan kepungan birokrasi tempatan, tetapi ia membuka mata Xiao En bahawa kerakyatan sahaja tidak cukup. Kita memerlukan inovasi dan keberanian untuk mengambil risiko. Jilid kedua membawa kita ke dunia bandar, khususnya kota Tungchuan dan kemudian kota Shuangshui. Xiao Ping meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja sebagai penambang batu bara. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan kedewasaannya. Di Lombong, dia menghadapi bahaya, pengsan, dan eksploitasi pekerja. Tetapi, dia juga bertemu dengan dunia manusia yang sebenar, bukan lagi dunia idealis buku-buku yang dia baca. Di Lombong, dia bekerjasama dengan rakan sekerja yang juga berasal dari kampung yang sama, merasakan solidariti kelas yang kuat. Pengalaman di Lombong membentuk ketahanan fizikal dan mental Xiao Ping. Dia belajar bahawa kehidupan bukan tentang impian romantik sahaja, tetapi tentang bertahan hidup sehari demi sehari dengan kepala yang tinggi. Di sini juga, hubungannya dengan Hu Yifi semakin dalam, menjadi sandaran moral yang membolehkan dia terus maju walaupun dalam keadaan yang paling suram. Jilid ketiga adalah klimaks emosi dan tema nodel ini. Ia mengisahkan kemusnahan bencana alam dan kehilangan, serta pencarian semula makna kehidupan. Xiao Ping mengalami kemalangan di Lombong yang hampir membunuhnya, dan dia menghadapi krisis identiti yang teruk. Adakah dia hanya seekor haiwan yang bekerja untuk makan? Adakah hayatnya hanya untuk mengelakkan kematian? Dalam keputusasaannya, dia bertemu dengan seorang wanita yang juga membawa beban kehidupan yang berat, Tian Xiaodong. Xiaodong adalah gadis bandar yang elit, yang bertentangan sepenuhnya dengan latar belakang Xiao Ping. Namun, melalui interaksi mereka, Xiao Ping belajar tentang keindahan kemanusiaan yang transcenden. Cinta mereka tidak mungkin, kerana jurang sosial terlalu lebar, tetapi persahabatan mereka mengubah perspektif Xiao Ping tentang dirinya sendiri. Dia realisasi bahawa dia tidak rendah, dia adalah manusia yang berharga, sama seperti mana-mana manusia lain. Malangnya, Xiaodong meninggal dunia dalam tragedi banjir, satu kematian yang mengejutkan dan menyedihkan yang menegaskan kefanaan kehidupan. Kematian Xiaodong adalah pukulan terakhir kepada idealisme Xiao Ping, tetapi ia juga membebaskannya. Dia tidak lagi mengejar cinta romantis yang mustahil, tetapi sebaliknya, dia menerima takdirnya sebagai seorang manusia biasa. Dia kembali ke kampung, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai seorang yang telah matang, yang membawa pengalaman dunia luar ke dalam realiti kampungnya. Tema utama dunia biasa adalah penerimaan terhadap kehidupan biasa. Tidak semua orang akan menjadi pahlawan, tidak semua orang akan menjadi jutawan, dan tidak semua orang akan mempunyai cinta abadi. Kebanyakan daripada kita adalah orang biasa, menghadapi cabaran harian, membuat kompromi, dan mencari kebahagiaan kecil dalam kehidupan yang sukar. Nodel ini menggalakkan pembaca untuk menghargai kekuatan tersembunyi dalam kesederhanaan. Sun Xiaoen, walaupun tidak berpendidikan tinggi, memiliki kebijaksanaan praktikal dan integriti yang kuat. Dia menjadi pemimpin komuniti yang dihormati, bukan kerana kuasa, tetapi kerana kepercayaan. Xiao Ping, walaupun miskin dan tidak terkenal, memiliki kekayaan batin yang luar biasa. Dia menulis surat, dia membaca buku, dan dia merenungkan kehidupan dengan mendalam. Melalui watak-watak ini, Xu yang mahu menunjukkan bahawa kejayaan tidak ditakrifkan oleh kekayaan materi, tetapi oleh kualiti jiwa dan kemampuan untuk terus bergerak maju walaupun dalam keadaan yang paling berat. Dunia ini memang biasa, tetapi dalam dunia yang biasa itu, terdapat drama kehidupan yang hebat, pengorbanan yang mulia, dan cinta yang tulus. Salah satu aspek yang paling menarik untuk dianalisis ialah hubungan antara individu dan masyarakat. Dalam dunia biasa, individu tidak boleh dipisahkan dari konteks sosialnya. Pilihan Xiao En untuk berniaga adalah tindakan politik secara tidak langsung, kerana ia mencabar sistem ekonomi terancang. Pilihan Xiao Ping untuk membaca adalah tindakan peribadi yang mempunyai implikasi sosial, kerana ia menyebabkannya menyedari ketidakadilan kelas. Nodel ini menggambarkan bagaimana perubahan makroekonomi dan politik Cina mempengaruhi mikrohidup setiap keluarga. Kita melihat bagaimana dasar kerajaan berubah, bagaimana harga barang naik turun,
dan bagaimana mobiliti sosial menjadi lebih sukar atau lebih mudah bergantung pada lokasi dan jaringan. Ini adalah pelajaran sejarah yang berharga. Bagi penonton yang tidak faham sejarah Cina moden, model ini berfungsi sebagai jendela yang menarik untuk memahami mengapa negara itu berbentuk seperti sekarang. Rasa malu, rasa hormat kepada pendidikan, dan nilai keluarga yang kuat adalah ciri-ciri budaya yang ditekankan dalam model ini. Ciri-ciri ini adalah warisan yang terus mempengaruhi masyarakat Cina hari ini. Kita juga perlu membincangkan gaya penulisan Xu Yao. Tulisannya sangat realistis, hampir dokumentari. Dia tidak menggunakan metafora yang berlebihan atau bahasa yang puitis yang sukar difahami. Sebaliknya, dia menggunakan bahasa yang sederhana, langsung, dan padat, yang mencerminkan kehidupan watak-wataknya. Peribahasa dan ungkapan tempatan digunakan dengan teliti untuk menambahkan warna budaya. Dialog-dialog dalam model ini hidup dan berkesan. Setiap watak bercakap dengan cara yang unik, mencerminkan latar belakang pendidikan dan status sosial mereka. Xiao En bercakap dengan ringkas dan praktikal. Xiao Ping bercakap dengan refleksif dan kadang-kadang filosofis, manakala watak-watak bandar bercakap dengan lebih formal dan kadang-kadang angkuh. Perbezaan suara ini menambah kedalaman kepada nudil dan membuatkan watak-wataknya terasa nyata. Pembaca boleh mendengar perbezaan antara mereka. Selain itu, huraian pemandangan alam sekitar sangat terperinci. Debu, angin, salji, dan matahari digambarkan dengan sedemikian rupa sehingga pembaca boleh merasakannya. Alam sekitar bukan sekadar latar belakang, ia adalah watak aktif yang mempengaruhi mood dan tindakan watak. Kemarau panjang melambangkan kesukaran hidup, manakala hujan lebat melambangkan pembebasan dan pembersihan. Sebagai narator, saya merasa bertanggungjawab untuk menyampaikan bukan hanya teks, tetapi juga emosi di sebalik teks ini. Dunia biasa adalah nudil yang sedih, tetapi juga nudil yang memberangsangkan. Ia sedih kerana banyak watak menderita, kehilangan, dan berkorban. Ia memberangsangkan kerana mereka semua bangkit, terus berjalan, dan mencari makna dalam penderitaan mereka. Ini adalah mesej universal yang boleh dihubungi oleh semua orang, tidak kira latar belakang budaya mereka. Semua manusia mengalami kesakitan, semua manusia mempunyai impian, dan semua manusia berjuang untuk hidup. Apabila kita mendengar kisah Xiao Ping, kita mungkin teringat kepada diri kita sendiri, kepada perjuangan harian kita, kepada harapan kita yang seringkali tidak diucapkan. Nodel ini bertindak sebagai cermin, memantulkan kegelapan dan cahaya dalam jiwa kita. Ia mengingatkan kita bahawa kita tidak sendirian dalam penderitaan kita, dan bahawa terdapat kekuatan dalam kebersamaan. Komuniti, keluarga, dan persahabatan adalah tali penyangga yang menyelamatkan kita daripada tenggelam dalam keputusasaan. Mari kita lihat sedikit lebih mendalam mengenai watak Liu Xiangyang, isteri Xiao En. Seringkali, watak wanita dalam nodel-nodel sastra klasik digambarkan sebagai statik atau semata-mata sebagai ibu atau isteri. Tetapi Liu Xiangyang adalah lebih daripada itu. Dia adalah wanita yang bijak dan cekap. Dia mengurus rumah tangga dengan kemas, menjimatkan wang, dan sentiasa mendukung suaminya. Walaupun dia tidak mempunyai pendidikan tinggi, dia memiliki kebijaksanaan rakyat yang tinggi. Dia tahu bagaimana menghadapi masalah harian, bagaimana menguruskan hubungan dengan jiran tetangga, dan bagaimana mendidik anak-anak. Dia adalah contoh ideal wanita Cina tradisional yang kuat dan tabah. Hubungan antara Xiao En dan Xiangyang adalah contoh perkahwinan yang sihat. Mereka tidak mempunyai percintaan yang dramatik, tetapi mereka mempunyai sokongan yang kukuh. Mereka saling memahami, saling menghormati, dan saling menjaga. Dalam dunia yang penuh dengan perpisahan dan pengkhianatan, hubungan ini adalah oasis ketenangan. Ia menunjukkan bahawa cinta yang paling tahan lasak adalah cinta yang dibangun di atas asas kepercayaan dan tanggungjawab bersama. Di sisi lain, konflik antara Xiao En dan kakaknya, San Lan, juga menarik perhatian. Lan adalah watak yang kontroversial. Dia mementingkan diri sendiri, tamak, dan kadang-kadang kejam. Dia seringkali memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan peribadi. Walau bagaimanapun, Xu Yao tidak menggambarkan Lan sebagai watak jahat tulen. Dia menunjukkan punca-punca tingkah laku Lan, iaitu rasa cemburu terhadap abangnya yang berjaya dan perasaan kurang ajar yang mendalam. Lan adalah peringatan bahawa kemiskinan boleh merosakkan moral, bukan hanya meningkatkan kebajikan. Ia adalah realiti yang pahit bahawa tidak semua orang akan menjadi baik walaupun dalam keadaan yang sukar. Sesetengah orang akan menjadi racun, menyebarkan keganasan dan ketamakan. Melalui Lan, nodel ini mengajak kita untuk bersimpati tetapi juga untuk berwaspada. Ia adalah pengajaran tentang sifat manusia yang kompleks dan gelap. Perjalanan Xiao Ping ke dunia kerja adalah salah satu elemen yang paling relevan dengan penonton muda hari ini.
Banyak anak muda kini menghadapi tekanan yang sama seperti Xiaoping, mencari tempat dalam dunia yang kompetitif, berdepan dengan diskriminasi kelas, dan berusaha untuk membuktikan nilai diri mereka. Xiaoping tidak mempunyai latar belakang yang istimewa. Dia tidak mewarisi harta, dan dia tidak mempunyai kenalan yang berkuasa. Dia hanya mempunyai dirinya sendiri, kekuatan badannya, dan kecerdasannya. Ini adalah inspirasi untuk sesiapa sahaja yang bermula dari sifar. Dia menunjukkan bahawa usaha keras dan integriti akhirnya akan dihargai, walaupun prosesnya adalah perlahan dan menyakitkan. Xiaoping juga mewakili semangat wira yang diam. Dia tidak menjadi hero yang menyelamatkan dunia dari bencana global. Dia menjadi wira dalam hidupnya sendiri dengan menolak untuk menyerah. Dalam erti kata lain, dia adalah wira yang biasa, tetapi itu adalah jenis wira yang paling diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Tema pengorbanan adalah benang merah yang menghubungkan semua watak. Xiaoen mengorbankan pendidikan dan masa mudanya untuk keluarganya. Xiaoping mengorbankan keselesaan dan masa remajanya untuk mencari kebenaran. Men mengorbankan cintanya untuk kestabilan keluarga. Bahkan, ayah mereka, San Yuho, mengorbankan maruah dan kesehatannya untuk menyara anak-anaknya. Model ini menyatakan bahawa kehidupan seringkali merupakan pertukaran. Untuk mendapatkan sesuatu, anda mesti melepaskan sesuatu yang lain. Tiada kemenangan tanpa pengorbanan. Namun, model ini juga menekankan bahawa pengorbanan tidak seharusnya menjadi sumber penindasan. Pengorbanan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang dan pilihan bebas adalah mulia. Tetapi pengorbanan yang dipaksa atau dimanipulasi adalah tragis. Penulis ingin kita memikirkan batas antara pengorbanan yang sihat dan yang toksik. Adakah kita mengorbankan diri untuk orang lain dengan rela? Atau adakah kita dipaksa untuk mengorbankan diri kerana tekanan sosial? Soalan-soalan ini masih relevan sehingga hari ini. Ketika kita mendekati akhir nodil, suasana berubah menjadi lebih optimistik. Walaupun tragedi berlaku, harapan tidak mati. Xiaoen berjaya dalam perniagaannya, menjadi usahawan yang berjaya dan dihormati. Xiaoping mendapat pekerjaan yang lebih baik dan meneruskan studinya secara tidak rasmi. Keluarga mereka secara beransur-ansur keluar dari kemiskinan ekstrim. Ini bukan akhir yang happily ever after yang palsu, tetapi akhir yang realistik. Mereka masih mempunyai masalah, masih bekerja keras, tetapi mereka mempunyai asas yang lebih kukuh. Ini adalah mesej penting. Perubahan adalah mungkin, tetapi ia memerlukan masa, kesabaran, dan usaha berterusan. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Jalan menuju kejayaan adalah labirin yang penuh dengan halangan, tetapi jika anda terus berjalan, anda akan menemui cahaya di hujung lorong. Bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa atau budaya Cina melalui nodel ini, dunia biasa adalah sumber yang kaya. Ia bukan sahaja teks sastra, tetapi juga teks sosiologi dan sejarah. Ia memberikan gambaran yang jelas tentang hierarki sosial, nilai-nilai keluarga, dan dinamika kuasa di peringkat akar umbi. Bagi penonton Malaysia atau Indonesia yang mempunyai minat terhadap Asia Timur, nodel ini menawarkan perspektif yang berbeza daripada cerita-cerita popular yang seringkali menampilkan watak-watak super atau fantasi. Di sini, kita disadarkan kembali kepada realiti manusia yang sebenar. Kita belajar untuk menghargai apa yang kita ada, untuk memahami perjuangan orang lain, dan untuk mengembangkan empati. Empati adalah kemahiran penting dalam dunia global hari ini, di mana kita berinteraksi dengan orang dari pelbagai latar belakang budaya. Dengan membaca cerita orang lain, kita menjadi lebih insaf akan persamaan kita sebagai manusia. Mari kita renungkan beberapa petikan berkesan dari nodel ini yang boleh menjadi sumber inspirasi. Terdapat satu baris yang sering dikutip oleh peminat. Kehidupan ini tidak boleh dielakkan daripada penderitaan, tetapi kita boleh memilih bagaimana untuk menghadapinya. Baris ini merangkumi intipati filosofi Xu Yao. Penderitaan adalah sebahagian daripada kod eksistensi manusia. Kita tidak boleh mengelakkannya, sama seperti kita tidak boleh mengelakkan hujan atau sakit. Tetapi, kita boleh memilih reaksi kita. Kita boleh memilih untuk merajuk, untuk membenci, untuk menyerah. Atau kita boleh memilih untuk menerima, untuk belajar, untuk bangkit. Pilihan itu terletak pada kita. Xiaoping memilih untuk bangkit. Dia tidak membiarkan keadaan menentukan identitinya. Dia mendefinisikan dirinya sendiri melalui tindakannya, melalui pembacaannya, melalui cintanya kepada kebenaran dan keadilan. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk memilih sikap anda terhadap nasib anda. Di samping itu, hubungan antara Xiaoping dan abangnya, Xiaoen, adalah contoh yang indah tentang ikatan saudara. Walaupun mereka mempunyai kepribadian yang berbeza dan minat yang berbeza, mereka saling menyokong. Xiaoen sentiasa melindungi Xiaoping,
memberikan wang dan nasihat. Xiaoping sentiasa menghormati Xiao En, mengakui kehebatannya dalam menguruskan keluarga. Mereka tidak bersaing, mereka melengkapi. Ini adalah model hubungan saudara yang sihat, di mana persaingan diganti dengan kerjasama. Dalam masyarakat moden yang seringkali individualistik, ikatan keluarga yang kuat seperti ini adalah anugerah. Ia memberikan rasa keterkaitan dan tujuan. Apabila dunia luar menjadi terlalu keras, keluarga adalah pelabuhan yang aman. Model ini menguatkan nilai-nilai keluarga tanpa jatuh ke dalam romantisme berlebihan. Ia menunjukkan bahawa keluarga juga boleh menjadi tempat konflik, tetapi dengan komunikasi dan kesabaran, konflik itu boleh diselesaikan. Satu aspek lain yang perlu diambil perhatian ialah peranan pendidikan. Bagi Xiaoping, pendidikan adalah kunci pembebasan. Walaupun dia tidak boleh menyambung pelajaran di sekolah menengah, dia tidak berhenti belajar. Dia belajar daripada buku, daripada alam sekitar, dan daripada pengalaman hidup. Pendidikan dalam erti kata luas, bukan sekadar ijazah atau gelaran akademik, tetapi pengembangan minda. Xu Yao ingin menyampaikan mesej bahawa pembelajaran adalah hak setiap manusia, tidak kira status ekonomi. Hak untuk mengetahui, hak untuk memahami dunia, dan hak untuk berkembang adalah suci. Menafikan seseorang hak ini adalah bentuk penindasan. Oleh itu, sokongan kepada pendidikan, sama ada melalui sekolah formal atau pembelajaran kendiri, adalah pelaburan terbaik untuk masa depan individu dan negara. Bagi penonton muda, ini adalah seruan untuk terus belajar, untuk tidak membiarkan kemiskinan atau kekurangan sumber menghalang rasa ingin tahu anda. Apabila kita berfikir tentang dunia biasa, kita juga perlu mempertimbangkan konteks zaman apabila novel ini ditulis dan diterbitkan. Ia diterbitkan pada tahun 1980-an, suatu era kebangkitan pemikiran di China. Orang ramai mula bertanya soalan-soalan lama, mula mencari identiti baru, dan mula membayangkan masa depan yang berbeza. Novel ini menangkap semangat zaman tersebut dengan tepat. Ia adalah suara generasi yang tidak puas hati dengan keadaan sedia ada tetapi masih setia kepada nilai-nilai asas. Ia adalah suara yang jujur, yang tidak takut untuk menyatakan kelemahan dan kekuatan manusia. Dalam dunia media hari ini yang dipenuhi dengan kandungan cetus dan hiburan ringan, novel seperti ini adalah pengingat bahawa kita masih memerlukan cerita-cerita yang mendalam, yang memerlukan masa untuk difahami, dan yang memberi kesan jangka panjang. Ia menuntut perhatian kita, dan ganjarannya adalah kepuasan intelek dan emosi yang mendalam. Saya ingin menutup perbincangan kita dengan sebuah refleksi peribadi. Membaca atau mendengar dunia biasa adalah seperti berjalan-jalan melalui hutan musim luruh. Ada daun yang gugur, ada angin yang sejuk, dan ada tanah yang basah. Tetapi, di antara pokok-pokok yang kering, terdapat akar yang kuat yang memegang bumi dengan erat. Akar-akar itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, ketabahan, integriti, dan harapan. Tanpa akar-akar ini, pokok-pokok itu akan roboh. Dalam kehidupan kita yang pantas dan seringkali dangkal, kita perlu kembali kepada akar-akar ini. Kita perlu meluangkan masa untuk merenung, untuk bersyukur, dan untuk menyambung semula dengan nilai-nilai yang benar-benar penting. Dunia biasa mengajar kita untuk menghormati dunia biasa ini, kerana di sinilah kehidupan sebenar berlaku. Di sini, kita jatuh dan bangun, kita bersedih dan bersukacita, kita mencintai dan kehilangan. Dan dalam semua itu, kita menjadi lebih lengkap sebagai manusia. Terima kasih kerana telah menemani saya dalam penerokaan mendalam ini. Semoga refleksi mengenai dunia biasa ini membawa ketenangan, inspirasi, dan wawasan baru kepada anda. Ingatlah bahawa setiap kehidupan, walaupun yang paling biasa, mempunyai nilainya sendiri. Setiap perjuangan, walaupun yang paling kecil, mempunyai maknanya. Teruskanlah berjalan, teruskanlah membaca, dan teruskanlah mencari cahaya dalam dunia biasa anda. Saya Agnes 20 Fles. Dan ini adalah penutup untuk sesi narasi hari ini. Selamat tinggal, dan jumpa lagi dalam refleksi seterusnya.